Cuba tengok antara dua ni. Okay, pada dua-dua ni ada huruf mim kecil di atasnya. Yang ni mim dia tengah baring. Mim tu seolah-olah tengah baring kan? Yang satu lagi ni pula mim dia seolah-olah tengah berdiri. So kita panggil satu mim baring, satu mim berdiri. Soalannya, sama ke fungsi kedua-dua mim ni? Okey, jawapannya tak sama. Mim baring tu namanya waqaf lazim. Bermaksud, kalau kita berhentikan bacaan kita dekat situ, maknanya pun jadi sangat cantik. Okey, contohnya, Ainil masjidil harami an ta'tadu. Matikan dekat situ sebab ada waqaf lazim. Mim berdiri ni pula menunjukkan berlakunya iklab. Jadi kena dengung dua harakat. Okey, jadi bacaannya adalah summa ya'ti min ba'di dhalik. Jadi iklab ni kita tak perlu ingat dah nun mati bertemu ba berlakunya iklab. Tapi dalam mushaf dah bagi clue dekat kita. Dah bagi clue kat kita bahawasanya kalau nampak mim berdiri bermaksud berlakunya iklab, kena baca dengung dua harakat. Jadi jangan berhentikan bacaan pula bila nampak mim berdiri tu. Kan ada yang baca macam ni. Summa ya'ti min. Dia berhenti. Lepas tu ambil nafas. Ba'di zalika amun fi. Tak betul ya? Salah. Okey, sekarang cuba jawab. Mana satu bacaan saya yang betul? A ke? B ke? Okay, mana satu? A atau B? Okey. A. Innan nafsa la'ammarah. Okay, saya berhenti sebab ada mim kecil di atasnya. B. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Saya baca secara iklab, dengung dua harakat. Mana satu yang betul? A ke B? Cuba komen.